Okay, this view daripada kita orang punya bilik. Pukul berapa sekarang? Pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi. Okay, tengok ni view dia bagilah, dia kata dia bagi rooftop bilik sebab ada view laut kata dia. Tapi ni je lah view je. Sekarang kita orang nak pergi breakfast. Semalam kita dah sampai ke Istanbul. And then tapi tak jalan sangat semalam sebab hari hujan. And then kita orang pun masih penat sebab travel naik flight dalam 11 jam macam tu. So hari ni kita akan explore Istanbul. Okay, kita pergi breakfast dulu. Jom. Inilah tangga yang sangat curam. Semalam bawa luggage naik, ya Allah. Dia memang ada lift, cuma lift dia sampai level 5 saja, tapi kita orang dekat level 6. So level 6 ni kena naik satu tingkat lagi. Go into breakfast. Jadi kita tengoklah breakfast apa yang ada. Okay, dan kita start berjalan-jalan. Mana mama punya sama kali dinding. Dia kecil je. Kecil Lift yang sangat kecil, agak-agak boleh masuk tak ni 4 orang? 4 orang. 4 orang. L. Beg papa tersangkut nanti. Dalam lift yang sangat sempit. Gangamnya masuk 4 orang. So ini terpaksa pakai ultra wide lens supaya nampak semua. Kita pun tak nampak lagi. Betapa sempitnya, ya Allah. Tak apalah. Dik. Ini untuk kita breakfast pagi ni. So Adik nak makan apa? Nak Coco Crunch. Coco Crunch. Wow. So ni area untuk kita breakfast. Kita nak pergi mana, Dek? Kita nak pergi Ini cat. beli cat. Mana ada orang jual cat kat sini? Nak bergerak ke tram station untuk pergi ke Galata Tower. Stesen Karakoy. Kat sana adalah Bandar Istanbul. Kalau you all nampak, adalah Bandar Istanbul. Tadi kita naik tram, yang ni kita nak ke Galata Tower. Galata Tower kat sebelah sana. So kita akan ke Galata Tower, jalan kaki lah, lebih kurang dalam 10 minit daripada sini. Kat belakang tu kalau korang nampak, sangat cantik lah view bandar Turki. Kita orang nak ke Galata Tower, kita orang kena naik atas sana. Ini sajalah, stop dulu, slow-slow naik. Yang paling cantik adalah view kat sini lah. Sangat cantik, Allah, Masya Allah, tabarakallah. Clearing out the cache on my phone again. A digital ghost in the palm of my hand. File name I don't. Kita orang tadi daripada sana, kita orang datang naik tram sini. Sekarang kat Karakoy Station. Karakoy Station, belakang tu adalah stesen tram. Kita orang kat sini pun dah 10-15 minit juga dah. Ambil gambar, foto, buat video sikit. Sekarang kita orang nak jalan ke Galata Tower. Galata Tower kat belakang sana. Belakang sana adalah Galata Tower. Kita orang kena jalan lebih kurang dalam 10 minit sampai. Tapi kita orang stop kat sini pun dah lebih kurang 15 minit. Buat gambar lah, buat video lah yang cantik sini, kawasan yang sangat cantik. Tapi sejuk. Suhu sekarang tak silap dalam 10 degree. Okay, lagi kita sambung lagi. Tak tahu orang kenal apa. Yapi Kredit. Ni mungkin bank kot. Karakoy Palace. Karakoy Palace. Yang ambil gambar? Kalau ikutkan Google Map, 10 minit jalan nak pergi Karakoy. 10 minit jalan untuk pergi ke Galata Tower daripada Karakoy Station. Tapi sekarang ni kita orang dah habis masa dekat setengah jam. Ada sikit je ambil gambar. Ada tempat cantik je ambil gambar. Macam ni belakang. Belakang ni adalah dia tulis Karakoy Palace. Asalnya nak pergi ke Galata Tower tu awal pagi sebab takut ramai orang. Tapi masalah sekarang sikit-sikit stop, sikit-sikit stop. Lagi kita sambung, kita tengok dekat Galata Tower pula.
Fire burns inside through the darkest night. Shadows cannot hold what I keep alive. Fireflies in the dark, we spark the night. Every scar we carry is our Naik bukit tu, yang bukit kat depan ni. Bukit kat depan tu nak nampak ada naik bukit tu, itu nak ke Galata Tower lah. Macam tinggi je, betul ke jalan tu, tak tahulah. Kita try lah tengok macam mana. Betul ke jalan tu? Dia nak kena panjat tinggi ni. Kawasan-kawasan Istanbul ni jalan dia berbukit dan batu-batu dia macam ni. Boleh guna sound. Boleh guna sound. Ada sound ni. Adik, jom dek. Adik. Kita dah lipat dah stroller ni. Tak tahu lah Google Map ni tunjuk apa jalan. Ya Allah, Bukit ni sangat tinggi. Dah lah tinggi tak rata tau. tak kata. Nampak ni? Stroller pun kalau tolak lagi agaknya jahanam. Tapi itulah budak-budak tu boleh jalan lagi okey. Ya, kita kena cari souvenir tempat macam ni ya. Jangan pergi cari dekat city centre sebab city centre mahal. Kat sini dapat macam ni. Lepas kita hiking lebih kurang dalam 200 meter dia. 200-300 meter macam tu. Kita sampai dah dekat Galata Tower. Kita orang bawa stroller ni ha. Tadi separuh jalan kena lipat. Lepas tu sekarang dah bertolak lah rata sikit tempat ni. Cuma nak pusing-pusing lagi, nak tengok mana tempat yang best untuk rehat-rehat, minum-minum sikit, lepas tu ambil gambar. Then we go to the next location. I'm not sure. Come. Nak foto Okay, mama foto. Okay guys, ni kat depan Galata Tower. Ni depan Galata Tower. Sekarang kita tengah cari kedai coklat tu, tapi jumpa restoran yang dulu viral, Satbay. Tu ni dia, Satbay. Tapi yang ni burger, tak tahu lah kan. Yang tu macam stick, yang tabu-tabu garam tu. Dan cerita dia punya populariti pun dah kurang kan. Yang si adik memang dia suka sangat pada kucing. Sini sangat banyak kucing. Tengok stop, kejap stop dia kucing. Galata Tower ni atas bukit lah. Di atas bukit nak naik tu memang ya Allah, kena betul-betul fit lah kalau nak jalan kaki. Kalau nak taksi tak tahu lah berapa banyak, memang kena sikit kan. So alhamdulillah kami dah sampai. Nanti kita orang update lagi. Kita orang tengah cari kedai coklat yang viral, yang nampak bila ambil gambar coklat tu, view dia nampak Galata Tower ni. Alright, kita sambung lagi lagi. Di antara kedai-kedai jagung, ada tengok orang selalu upload kan. Kat sini ada jagung 100 lira, boleh tahan juga lah, RM10. Lebih kurang RM10 jagung bakar. Jagung bakar ada depan Galata Tower. Di Galata Tower ni tarikan orang lah, ramai orang kat sini. Kalau nak try jagung, tak jagung, ada yang ni apa, ada pretzel ni antara makanan-makanan yang orang selalu beli lah. So harga dia okey juga, 1.25 lira, paling mahal pun 60 lira. So RM2.5 ke RM6 macam tu boleh makan lah Lain tempat ini ada tram yang lama, dia buat display kat sini, tempat-tempat orang lepak lah ni. So ni Galata Tower punya entrance. Kalau nak naik ke Galata Tower ni, sini tempat beli tiket dia lah. So kat sini nak masuk lebih kurang 200 lira. Mahal juga lah, RM20. Kita orang tak masuk lah kot. Oh, 63 lira. Sorry, 63 euro. Mahal juga. Not lira euro. Euro kali 4 lah. Kali 5 lah lebih kurang. Kita orang stop kat Galata Tower ni. Kita orang
Satu kedai nama dia Tortilla. Ada banyak kedai kat sini. So kita orang pilih kedai ni sebab dia teduh sikit lah. Kalau sebelah sana dia panas, kat depan sana pun ada kedai yang selalu popular tu pun panas juga sebab ada matahari. So kita orang pilih kedai ni lah. So kita orang order satu apa, Sebastian chocolate, Sebastian milk cake, milk chocolate. Sebastian cake milk chocolate. Sebastian chocolate milk cake. Milk chocolate. Again. Sebastian cake with milk chocolate. Okay, Sebastian milk chocolate. That's it. Apalah. Orang tua ni. Yang ni dah buat hal. Yang sebelah ni dah buat perangai. Makan. Kek lah, apalah, nangis lah. Tapi biasalah. Kita kena sabar dengan dia. Mana? Kek ni dia biasanya orang datang makan kek ni kan dia kena buat macam ni tau. Sini. Macam tu. Allah tak nampak pula bawah dia. Dia sebenarnya macam ni tau. Dia kena nampak bawah dia. Tebal tu coklat dia tak nampak dah bawah dia. Okay, kena congkak sikit. Macam tu. Okay. Adik nak coklat? Coklat. Tak dekat dalam hati dia. Sedap. Hidup. Apa air gula? Apa? Pahit ke? Baik saya rasa. Dah rosak dah Sebastian cake kita. Makan lah. So inilah Sebastian cake yang korang beli, 550 lira. Samaan berapa harga lebih kurang? RM50 lah lebih kurang. Tapi untuk view, gambar. Untuk gambar, untuk kenangan, kenalah invest sikit lah. Invest untuk gambar. Yelah, daripada kita beli tiket nak masuk Galata Tower tu, baik kita makan coklat. Jadi kita pergi Tok Kapi dengan Hagia Sophia. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Hagia. Hagia. Apa nama dia? Dalam masa dah. Nanti kita tukar Hagia Ara. Tanda. Hagia Arisa. Nanti kita nak pergi masjid Hagia Arisa. Hagia bukan Sofia. Hagia Arisa. Hagia Arisa. Jadi Mama. Tak. Ya, tak. Okay, so Galata Tower finish. Kita nak ke next destination. Mana ya? Tok Kapi. Tok Kapi. Jauh tak dari sini? Kapi ke Hagia Sophia ke tengoklah. Mana-mana. Okay, arah sana. Alright, kita nak kena sambung mendaki. Tak mendaki dah. Menurun bukit and then nak ke Tok Kapi. Nanti kita nak tahu jauh tak dari sini. Jalan pulang ke Karakoi. Menuruni balik bukit tadi, ya Allah tinggi. Yang ni bukit lain sebenarnya. Tadi Google Map bagi jalan yang panjang, yang jauh. So sekali kena horn dah. Ni area Karakoi, antara kedai-kedai jual fresh permanent. Nak cross, cuma kejap nak kena tengok mana satu dah nak pergi bus station. Sorry, itulah Galata Stationnya tram. Kalau bus sekarang kat Karakoi Station kita tunggu bus. Kita orang nak pergi ke apa namanya? Amusement Park. Tak tahu bus stesen ni betul ke tak. Kalau ikut kat Google Map ni lagi 17 minit. Tadi lagi 2 minit ada sampai. Di next bus 17 minit.
Kita tengok kalau tak ada juga mungkin susah sikit lah kita nak ke sana. Kita cuba dulu survive. Okay, tak ada lagi bus sector ni. Hari ni kita nak tengok bunga-bunga tulips. Betul? Tulip. 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 Kita nak tengok tulip. Sekarang ni kalau ikutkan tengah musim dia. Musim. Orang yang datang dalam April ke Mei ni memang hunting tulip lah. So mungkinlah kalau kita tak pergi ke American Park tu. Okay, so kita nak ke American Park tu untuk tengok bunga-bunga. Kan sekarang kan musim apa panggil? Spring. So spring ni musim bunga. So kita kena tengoklah bunga. So kali ni kita kat Turki. Kita tengok musim bunga dekat Turki. And then nanti kita ke negara lain, ke Hungary, ke Vienna, Austria. Kita akan cuba dapatkan tempat-tempat. Kita akan cari tempat-tempat yang sesuai untuk tengok bunga-bunga juga. Okay, so nanti kita sambung lagi. Kita orang dalam bas sekarang. Bas penuh ni. Bas penuh. Adik kena tinggal. Bas ni kita tunggu lebih kurang dalam 20 minit tadi. Ada 2 bas datang sebentar. Patutnya beberapa minit datang dan 2 minit sebentar. Kita orang nak pergi ke American Park. Jadi kita kena naik bas ni dua kali tukar. Ni bas pertama. Yelah sekali lah. Maksudnya ni bas pertama, kejap lagi ada bas kedua. Lepas tu baru sampai American Park tu. Kita orang dah sampai kat ni, Mimar Sinar University. Dah nak kena tunggu next bus. Tadi dah ada bus tapi terlepas 40, bus nombor 40T. Sekarang ni nak daripada Mimar ni nak ke Ligan tu sama ada bus nombor 40T atau nombor 22. So tadi 40T dah terlepas, so kena tunggu bus nombor 22 lah. Sambil tu tengoklah budak-budak ni main. Bukan rem. Okay. Brown, yellow, magenta. Okay, sekarang ni kita dalam bas on the way nak pergi ke American Park. Ini bas kedua. Bas kedua tadi kita tunggu hampir 20 minit macam tu baru dapat bas ni. So dah dapat bas pun dalam bas ni memang penuh sangat. So anak-anak kita orang berdiri je. Kita orang berdua pun diri je juga. So dalam berapa minit bas kedua ni ada dalam bas kedua ni dalam 26 stop baru sampai ke American Park. Dalam berapa minit lagi kita sampai? 20 minit macam tu. 20 minit lagi. Lebih kurang 20 minit lagi kita sampai. Alhamdulillah setelah berapa lebih kurang kat 40 minit kot dalam bas tadi daripada stesen apa nama tadi? Adalah yang Universities punya stesen tu, sampailah ke American Park. American Park kat belakang sana. So sekarang ni kita orang melayan view tepi sungai ni lah. Belakang tu ada ferry ke apa tu, cruise. Nanti kita akan naik juga cruise tu insyaAllah. Tapi kita akan naik petang. Sekarang ni kita nak pergi ke Edigan Park kat belakang sana. Benda kita nak ambil angin lah. Dalam bas ni panas. Memang dia tak buka aircon, tak apa, jadi panas. Alright, so kita buat konten sekejap. Kita tak pergi playground, kita nak pergi tengok bunga. Ni masih jalan ke ni? Orang semua jalan. Jalan lah cepat. Kita dah sampai ke Edigan Park. Ni dah kita nak tengok mana. Ni taman, cuma kita nak cari yang apa? Kita nak cari yang mana yang garden tu.
Inilah kesusahan kita orang nak ambil gambar dia. Sofia. Smile. Apa pula nak rasa? Nak rasa. Okay, one. Adik, smile. Nanti dia akan Adik, baca pluck apa? the flower. Okay, smile adik. Nanti dia akan baca apa? Okay, pluck the flower. Okay, ya. Ready. Kat sini bukan sekadar tengok tulis je. Diorang datang juga piknik kat sini. Tak tahu lah lokal ke ataupun turis ke. Tapi diorang memang datang makan-makan kat sini. Anak-anak boleh main kat situ. Ada juga playground. Boleh tengok kat situ playground. Lepas tu tengok ramai yang pilih lah. Meja-meja makan pun banyak juga kat sini. So kalau korang yang datang nak masak dulu kat Airbnb, datang makan kat sini pun okey. Sini dapat dia sini. Ya Allah. Bagi dengan papa, bagi dengan kakak. Okay, you want to sit? Okay, Inilah sit. kesusahan kita orang nak kontrol dia. Okay, okay. Nak ambil Jangan gambar masuk pun dapur payah. tu. Ya Allah. Tak sempat nak ambil gambar dah lari. Dia memang saja macam tu. Pencil sini. Banyak je. Okay, jom. Kakak nak ambil daisy banyak-banyak. Clearing out the cache on my phone again. A digital ghost in the palm of my hand. A file name I don't recognize. Just a string of numbers, a thin disguise. It's nothing to the system but a kilobyte. But for me, it's a memory holding on so tight. My thumb hovers over the plate. Icons glow. A part of me is screaming, just let it go. Okay, kita tengok Arif dia kena tolak stroller ni daripada bawah sana sampai ke atas ni sebab wife dia nak ambil gambar dengan tulip. Aduh. Adik. Tadi kena Masya-Allah. So dah settle dekat ambil slide. American Park ni, American Garden, Tulip Garden. So kita orang nak pergi balik ke bus station tadi untuk ambil bus balik dan nak pergi ke Taksim Square. Kita orang nak pergi ke Taksim Square. Taksim Square, tak tahu lah busnya bus nombor berapa. Sekejap lagi kat bus station tu, dekat bus stop sana baru kita nak check lah apa nombor bus dia. Nanti baru kita tengok bus mana ni. Okay guys, sekarang kita orang nak pergi bus nak pergi ke taksi. Jadi kalau pada Google Map sepatutnya pukul 3.55 tadi ada satu bas nombor 40 yang akan sampai. Bas yang sampai adalah nombor 22. So bukan bas yang patutnya sampai lah. So dekat Google Map tak sini-sini tepat lah. Kalau dekat Istanbul tu. Jadi kena pantang juga. Korang kata tadi asyik dili. Kalau nampak kat sana pun ada bas baru nak sampai. Dan nampak pun bas tu pun nombor 22, bukan nombor 40. Jadi nombor 40 tu lambat lagi lah sampai agaknya. Mungkin lambat lebih macam tu baru sampai. Kita orang baru sampai di area Taksim. Selepas 1 jam lebih kat dalam bas daripada American baru sampai Taksim. Tempatnya cantik. Tapi sekarang ni kita nak cari tempat membuang dulu. Ada orang nak terkucil.
kita kat Taksim. Kita nak cari toilet dulu. Tengok ni tempat dia orang lepak-lepak petang-petang pun cantik sangat. Panas tapi sejuk. Angin dia sejuk. Okey, daripada Taksim ni kita nak pergi ke Batas sebab kita nak naik cruise. Jadi kita turun bawah ni, kita pergi ke metro. Lepas tu kita dapatkan tram ke yang? Kita dapatkan tram. Kita naik metro. Pergi ke Batas. Kita turun bawah ni. Okey, rupanya bukan turun bawah tu So kena naik tangga balik sebab bukan turun bawah. Okey, yang sebetulnya dekat sini. Naik train kat bawah ni. Bukan yang tadi tu. Okey. Turun sini. Baru betul. Hai. Ini eskalator kan? Taksim Estasiono. Estasiono. Okey, sekarang kita dah jumpa funicular untuk pergi ke Batas. Daripada Batas tu kita nak naik cruise pergi ke Karakoy. Orang ni first time naik apa nama ni? William Filler. Ini macam monorail lah kalau kat Malaysia kot. Yang ni kita nak pergi ke apa nama station? Kabataj ni tempat nak naik cruise. So mungkin kita akan naik cruise kat situ and then sampai ke Karakoy sebelum balik ke hotel. Okay? Kita orang nak bagi arah merasa untuk makan Hakiki no Udon Siniti lah macam tu. Katanya 60 lira, RM6 macam tu lah. Boleh lah, kita try. Tak tahu lah rasa dia macam mana. Biasanya Kakak, balance. Lebih balance. Thank you. Rasanya kalau kat Malaysia apa namanya? Macam pretzel. Pretzel. Apa ke apa? Okey, tak Anti ants lah, anti ants. Ya. Kak tersabut dia punya ni. Baik ya. Dia dah lembut. Tak keras. Tak keras, lembut. Mama tak rasa. So bagi mama pula rasa. Kalau Papa nak makan, Mama kena tolong koyakkan untuk Papa. Sedap kan? Okey ke? Dia punya bijan ni memang terasa. Ya kan? Tolong koyak sikit untuk Koyak tak besar, koyak memang tak boleh gigit. Tu besar tu, nak kena gigit lagi tu. Ambil yang hujung dia. Anda next stop here. Bagi. Entah lah, asal bijan. Sedap kan? Tarik je tu. Duduk. Lagi kita nak pergi try cari cruise kat sana. So dapatlah dia merasa makan Gambar dah ada lah satu. apa nama? Okey, gambar jap. Okay, sekarang ni Arif tengah bayar tiket untuk tiket untuk naik cruise. Sekarang tuang dekat apa nama? Karakoy punya ferry station. Nak tunggu untuk seberang ke sana untuk cruise, tapi kita naik malam sikit lah. Malam tapi cantik juga. Kat seberang sana ada nanti view Masjid Blue Mouse, Hagia Sophia punya masjid nampak daripada sini kan. Dekat luar-luar sini ada, kat luar-luar sana kalau you perasan, kat sana tu ada restoran yang lagi kepada sungai lah.
Ni sungai ke laut? Tak lah, di sungai kot. So sekejap lagi kita akan naik cruise. Dia dah cruise lah, ada ferry je. Kita nak melintas sungai. Kita tak jauh pun ni. Mungkin 10 minit dah sampai lah ke Yang Mononoi ni. Yang Mononoi apa tahan nama dia. So kat sana berhatiran dengan korang punya hotel lah. So lepas tu kita balik lah. So kemungkinan Hagia Sophia dengan Blue Mosque kita akan pergi awal-awal pagi esok sebelum kita check out dan terus ke Bangkok untuk ke Budapest. Okay, macam ferry dah nak hampir sampai. So kita nak wait. So standby. So standby. Blue raindrop falling down, finding a way to the ground. Roots twisting. Welcome to Hungary. Niles in Budapest, my maiden treasure chest. Golden Grand Piano, my beautiful Castillo, you. Ooh, I leave it all. Atas. My acres of land that I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh,